Zaman dulu orang gaduh sebab nak cari kebenaran. Zaman sekarang lain. Zaman sekarang orang gaduh banyak benda. Nak cari populariti, kemenangan. Zaman sekarang banyak orang berfalasi. Dah jauh daripada kebenaran dan dah jauh sangat daripada tujuan sebenar perbincangan. Walaupun pahit, kebenaran tetap kita kena perjuangkan. Dalam video ini kami membawakan kepada penonton semua, inilah realiti kehidupan dan selamat datang ke era pasca kebenaran. Assalamualaikum Dr. Ada apa ni? Waalaikumsalam Aina. Mana kawan kamu Saiful? Saiful, Aina, apa yang dah jadi ni? Cuba tengok. Saya kecewa. Kamu punya assignment dengan dia punya assignment ni 90% saya boleh katakan sama. Saiful, awak letak telefon awak sekarang. Terangkan kepada saya apa yang telah jadi. Doktor, kan kami semua ni kan satu grup, mestilah ada apa lebih kurang. Ini bukan setakat lebih kurang. Awak dah copy paste satu-satu ni. Awak tengok. Ejaan yang salah pun awak buat ikut sama macam dia. Dekat mana doktor? Ni nampak ni. Awak tengok betul-betul. Okey. Apa yang okey? Tapi doktor, Aina, terangkan pada saya. Doktor, malam tadi Saiful punya laptop saya. Dia cakap dia nak tengok reference je. Jadi saya tak tahu pula yang dia meniru. apa Naina? Depan doktor kau tikam aku. Kau apa kau ni? Cukup Saiful. Awak jangan salahkan dia. Tapi doktor, Cukup. Tak ada tapi-tapi. Ini markah awak. kosong doktor. Kosong. Habislah saya nanti. Awak patut fikir sebelum awak buat benda ni. Sudah. Tapi doktor, sudah. Dah Naina. Tak guna. Dia malangkan aku. Dia tak ingat pula tu. Aina tu dah crush aku. Saja dia kuasa. Dia ingat bagus sangat. Dia tak faham aku ke, stres. Dah seminit baru nak buat. Saja nak cari pasal. Aku keluar satu ni. Biar satu uni tahu panggil dia. Tapi kat mana? Ya, confession. Tajuk kita letak kat sini. Kiriman daripada hamba Allah. Aku benci gila kat Dr. Kamal ni. Dia sengaja cerita salah aku. Dia zalim. Dia berikan aku okey. Dia tak ada hadis perut. Okey. Lecture macam ni tak layak untuk mengajar. Koyak dan baring. Dia padam muka dia. Full lah weh. Profesi baru lah daripada hamba Allah. Nama lapuk isu Dr. Kamal. Oh, kes koyak assignment. Siap barang depan muka. Betul tak belakang kira. Kita tokok tambah sikit baru best. Nah, keadaan tu kan menarik. Okey, apa? Ish, gila ni. Kes bully student ni. Ish, baik ni. Kena share ni. Ish, gila ni. Bully student. Dr. Kamal buat hal lagi. Korang kena baca ni. Hey! Kan aku dah cakap Dr. Kamal macam ni lah standard jabatan menggunakan biru. Semua lecturer dia bajet bagus. Susah nak bagi markah. Student ni hamba je bagi dia orang. Universiti ni dah korup. Tak ada siapa peduli student. Kau kenal Dr. Kamal? Ya Allah. Kesiannya dekat pengadu. Mesti trauma kan budak tu. Kenapa zalim sangat Doktor ada anak tak? Bayangkan ni jadikan anak doktor sendiri. Astagfirullah, Saiful, apa dia buat ni? Gila, ni fitnah. Habislah Dr. Kamal. Assalamualaikum semua. Tolong jangan cepat hakimi. Dr. Kamal tak bersalah dalam hal ni. Saiful yang salah
kerana meniru. Dia dah menuduh doktor koyak kertas tu. Kau ni asal kau backup lecturer pula? Alamak, ada saksi pula yang terkamai tu. Kacau lah enter lah mamat ni. Orang dekat lecture ni biasanya tak dapat like. Jatuh page aku macam ni. Komen mesej je ni, baik aku delete lah. Lagi best drama. Delete. Ya. Assalamualaikum Dr. Kamal. Waalaikumsalam tuan. Boleh saya bincang kejap? Boleh. Okey, saya duduk Ya, silakan. Ada apa ni? Okey, macam ni. Awak tahu tak apa yang viral sekarang ni? Ini mesti pasal budak yang plagiat assignment ni. Nama dia Saiful kan? Betul. Macam ni doktor. Saya dah kenal lama perangai awak, kejujuran awak. Awak banyak berbakti pada universiti ni. Tapi macam ni lah sekarang. Mak bapak Saiful pun dah call pihak universiti untuk ambil tindakan terhadap awak. Nak kenapa pula doktor? Macam ni. Sekarang ni awak kena gantung tugas. Kenapa pula? Ini semua fitnah. Ya, saya faham. Tapi ini atas arahan pihak atasan. Saya tak buat semua tu. Saya hanya mengikut arahan. Tapi saya tak buat. Ya, zaman sekarang mulut saja tak guna. Sekarang ni awak kena balik, awak kena berehat dulu. Okay, jadi ni adalah borang gantung tugas. Awak kena sign dulu Dah tuan. Okay. Selamat datang ke era pasca kebenaran. Zaman sekarang, yang menipu dianggap benar. Yang menjalankan tugas dengan amanah dianggap pengkhianat. Suara yang benar tapi bersendirian dianggap bisu. Fitnah itu ibarat asap di kala senja. Tiada rupa namun membutakan bagi yang alpa. Jadi, kita sebagai pelajar ataupun sebagai manusia yang beriman, adakah kita memilih untuk menyebarkan fitnah ataupun menjadi seorang yang amanah dengan berita yang disampaikan? Sebab itu dalam ayat Al-Quran mengatakan yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fattabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika sampai kepada kamu berita yang fasik, fattabayyanu, maka selidiklah.